Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati Ketua Hayat Wanita Islam Keluarga Pelajar-Pelajar Islam Perak Mesir sesi 2005-2006, Ustazah Umi Suhailah binti Muhammad Nazir. Seterusnya yang dihormati Timbalan Pengarah Naura 26, Ustazah Izzatun Nur. Mana Ustazah Izzatun? Seterusnya yang dihormati barisan pimpinan, para nakibat, sahabat-sahabiah yang dihormati Allah sekalian. Tak ada sahabat ada sahabiah je malam ni. Ya, Alhamdulillah. Nawaitu ta'alum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al khair wa du'a ila al huda wa dilalati ala al khair wa ibtigha'i wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Apa khabar, semua sihat? Alhamdulillah. InsyaAllah untuk malam ni kita akan mulakan daurah. Rasa tak layak pula nak bagi daurah kat depan ni. Kat depan kita sebenarnya ada lagi ramai mak-mak guru yang dah pernah berpengalaman lah dalam bidang fit darah ataupun fit wanita. Rasa sahabat-sahabat yang baru ni pun mungkin ada dah yang dah pernah berpengalaman join kursus-kursus haid. Siapa pernah join kursus ataupun kelas-kelas lah daurah? Ada? Tak nak ngaku. Angkat tangan. Okay. Alhamdulillah ada yang dah pernah join. Ilmu fit darah wanita ni adalah satu kewajipan kan. Kalau kita tak mendalami sekalipun, paling kurang kita faham basic dia. Sebab kita selaku wanita, Ana yakin yang ada di sini semuanya kena dan tahulah cara kira, maksimum berapa, minimum berapa. Sebab kalau kita tak tahu sampai hari ini, macam mana dengan ibadah-ibadah kita yang kita buat kan. Tapi jangan rasa terlambat lah. Tak pernah terlambat pun untuk menuntut ilmu. InsyaAllah Allah izinkan kita untuk malam ni berkumpul dan sama-sama belajar. Kitab Ibanah wal Ifadah. Kitab Ibanah wal Ifadah ni, dia adalah karangan siapa? Siapa baca? Dr. Abdul Rahman. Dr. Abdul Rahman As-Sakaf. Kalau kat Yaman biasa Sakaf ni tak sebut Qaf, dia sebut Ga. Sagaf kan. Kalau kita tahu kitab-kitab daripada Yaman ni kebiasaan dikarang untuk memudahkan penuntut ilmu. Kebiasa dia penulisan dia ringkas, ayat dia mudah faham dan jelas lah untuk penuntut ilmu ni belajar. Contoh macam kitab yang daurah Syi'iyah sebelum ni, Takrirat Sadidah tu kan. Takrirat Sadidah tu pun salah satu kitab hasil kalangan ulama Yaman. Ibanah wa Ifadah pun sama juga. Kalau dalam kitab haid ni sebenarnya banyak lagi kitab-kitab lain. Ada juga kitab Izalatul Ittibas. Kalau kat Malaysia pun ramai je ustaz-ustaz yang menghimpunkan banyak-banyak sumber rujukan dan letakkan dalam satu kitab. Salah satu kitab haid nifas dan istihadah menurut mazhab Syafi'i. Ustaz Abu Usamah yang hari tu datang Mesir tu. Ustaz Abu Usamah ni pun antara yang terkehadapan lah dalam ilmu fiqh wanita. Sekarang ikhwah yang banyak mendalami akhwat Kita duk kata ikhwah tak faham akhwat. Tapi ikhwah pun sebenarnya berusaha nak memahami akhwat. Dan yang pertama lah yang mengkaji secara mendalam dalam mazhab Syafi'i ni adalah Imam Syafi'i sendiri. Kita ni kena rasa ada tanggungjawab nak belajar Kita tak boleh lama-lama kan mukadimah. Kena termasuk sebab pertemuan kita ada 4 pertemuan. InsyaAllah. Jadi untuk pertemuan yang pertama ni kita akan cubalah habiskan 3 bab. 3 terus kalau keseluruhan dalam kitab ni ada 8 bab. Pertemuan pertama sebanyak 3 bab. Pertemuan kedua 3 bab. Pertemuan ketiga 1 bab. Yang terakhir insyaAllah 1 bab. Kenapa yang akhir tu 1 bab? Sebab panjang. Satu sebab yang 2 bab yang terakhir tu adalah bab istihadah. Bab istihadah ni adalah antara bab yang paling
kalau balik tu boleh jadi sakit kepala sedikit. Dia boleh terbawa-bawa mimpi, permasalahan-permasalahan. Memang bila bincang bab haid ni ada ulama yang sampai terbawa mimpi. Bila duk ingat masalah itu, masalah ini, formula tu, formula ni kan. Jadi kita pun sama-sama lah kita membawa pemimpi Moga berkatlah ilmu yang kita belajar tu, insya-Allah. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Kita mula dengan ad-darsul awal. Ad-darsul awal muqaddimatun ammatun hawla ad-dima' al-kharijah min al-farj. Muqaddimah ammah itu muqaddimah umum, hawla ad-dima' sekitar darah-darah, al-kharijah min al-farji yang keluar daripada farj wanita atau kemaluan wanita. Okay. Ad-damul kharij min farji mar'ah wahid imma an yakuna haidan au nifasan au istihadatan. Darah yang keluar daripada kemaluan wanita itu yang pertama sama ada dia adalah haid, yang kedua nifasan, nifas, au istihadah ataupun istihadah. Wala rabi'alaha, dan tak ada yang keempat. Maksudnya darah wanita ni hanya ada 3 sahaja yang keluar. Kalau orang ada yang claim lebih daripada 3 tu bukanlah kan. Tapi ada juga ulama yang khilaf pada darah yang keluar daripada wanita ni ada 4, iaitu damu fasad yang keempat. Cumanya kalau dalam ibanah wa ifadah ni disebutkan damu fasad dengan damu istihadah tu adalah yang sama. Jadi kita akan tengoklah perbahasan dia dekat dalam bab ni. Walikulli min hadhihi ad-dima' ta'rifun yatamayyazu bihi an ghairi. Dan bagi setiap satu darah ini ta'arif yang berbeza daripada satu sama lain. Wa sawfa nubayyinuha insya-Allah taala. Dan akan diterangkanlah insya-Allah. Awalan al-haidu. Pertama al-haid. Ta'riful haid, pengenalan ataupun ta'rif haid. Maksud haid. Damul haidi syar'an huwa, darah haid secara syarak adalah damu jibillah. Jibillah kalau dalam daurah bersama dengan Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz sebut jibillah ni maksudnya tabi'iyah. Tabi'iyah ni maksudnya semula jadi. Damu jibillah yakhruju min aqsa rahim mar'ah. Darah semula jadi yang keluar daripada bahagian dalam rahim wanita. Okay, kalau nak tengok bahagian dalam rahim wanita, boleh tengok kat saya depan ni. Oh, nampak ke tak? Siapa yang duduk belakang tiang mungkin tak nampak sangat. Boleh nak intai-intai sikit ni. Kalau dalam rahim ni, okay, dekat bahagian tengah ni. Tak ada nampak pointer tak? Okay. Yang ni. Kalau dalam rahim wanita tu, dia area sini. Kalau rahim kita nak period tu kan, nak keluar darah haid tu, dinding rahim ni akan menebal sebab dia nak sambut ovum. Cumanya bila kita tak ada telur yang disenyawakan, dinding rahim ni dia lah akan jatuh. Maka itu adalah haid. Itu adalah aqsa rahim. Kita tengok dalam kitab. Ala sabili sihah min ghairi sabab fi awqatin ma'lumah. Ala sabili sihah, iaitu pada jalan yang sihat. Maksudnya keluar darah tu atas sebab tak ada sebab sakit lah. Dia dalam keadaan yang sihat. Min ghairi sabab, tak ada sebab pun. Fi awqatin ma'lumah, pada waktu-waktu yang diketahui. 2. Syarah ta'rif. Al-haidu fi syar'i yatadammanu fi ta'rifihi arba'ata asya'. Haid menurut syarah mengandungi 4 perkara di dalam ta'rifnya. Ada 4 poin lah dalam ta'rif tadi, ada 4 poin penting untuk kita kenal haid tu apa. Awalan, annahu dam jibillah. Dia adalah dam jibillah. Jibillah tadi tabi'iyah kan. Kalau dalam kitab ni diterangkan ay taqtadihi at-tiba'us salimah. Sesuatu yang didorong tabiat yang sejahtera. Ataupun secara semula jadilah. So, dia bukan dipaksa-paksa. Kita makan ubat suruh cucuk kita lukakan darah,
lukakan bawah kita tu, lepas tu keluar darah. Maka itu bukan tibak salimah lah. Saniyan, annahu yakhruj min aqsa rahimil mar'ah wal aqsa huwal ab'ad. Dia mestilah darah yang keluar daripada pangkai ataupun dalam rahim kita. Wal aqsa huwal ab'ad. Aqsa tu maksudnya paling dalam kan. Kan kalau bentuk rahim kita ni yang paling atas sekali ni. Maksudnya paling dalam sekali. Sini sampai dah keluar ikut sini kan. Ini adalah aqsa. Kemudian salisah, annahu yakhruju ala sabil istihab min ghairi sabab. Dia keluar atas sebab kesihatan. So, dalam keadaan yang sihat, min ghairi sabab. Tanpa perlu ada sebab pun. Bikhilaf damin nifas wal istihadah. Berbeza dengan darah nifas dan istihadah. Kalau dalam nifas dia ada sebab kan. Dia keluar sebab apa? Sebab salin. Sebab lahirkan bayi. Kalau istihadah, dia adalah darah yang tak sihat, bukan ala sabil sihat. Nanti kita akan tengoklah takrif dulu tu kat belakang. Rabi'an, anna lahu awqatan makhsusatain. Bagi darah haid, awqatan makhsusah, waktu yang khusus. Falahu aqal, dan baginya ada masa yang sedikit-sikit masa, tuan minimum lah, ada tempoh minimum. Walahu aksar, dan dia ada tempoh maksimum. Walahu ghalibun, dan dia ada tempoh yang kebiasaan. Kebiasaan kita berapa hari kita keluar darah haid kan. Sama sayati insya-Allah taala akan datang di belakang lah, akan diterangkan dalam bab ini. Okay. Seterusnya al-aslu fil haidi. Al-aslu kat sini bawa maksud dalil. Dalil ataupun asal dalam syarak lah. Al-aslu fil haidi qauluhu ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathun fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Pada dalam ayat ni dia menceritakan tentang ditanyakan apa itu haid. Qul huwa azan. Fa fi hadhihi al-ayah bayyana Allah Ta'ala hukm al-haid. Diterangkan dalam ni hukum-hukum haid. Wa akhbarana awwalan binajasati damil haid. Dan diterangkan di permulaan ayat tentang kenajisan darah haid. Allah ceritakan dalam ayat ni haid tu adalah satu najis. Daripada qul huwa azan. Perkataan azan Kalau kita cari dalam kamus, azan ni maksud sakit kan. Menyakiti. Tapi yang dimaksudkan kat sini adalah najis. Summa amara al-azwaja an ya'tazilun nisaa fil haid. Kemudian Allah memerintahkan al-azwaj, para suami, an ya'tazilun nisaa fil haid, untuk menjauhi wanita-wanita ataupun isteri mereka ketika dalam haid. Apa maksud menjauhi ataupun ya'tazilu kat sini? Ya'tazilu mubasharatan nisa, menjauhi daripada bersama ataupun menggauli isteri fi ma bainas surrah wa rukbah. Pada bainas surrah wa rukbah, antara pusat dan lutut. Surrah pusat, rukbah lutut. Walaysa al-murad bi'tizalin nisa an nahjuraha, dan bukanlah yang dimaksudkan dengan i'tizal nisa ini adalah mengusir, nahjuraha fil mat'am wal mashrab wal maskan. Bukanlah dengan mengusir wanita ataupun isteri daripada tempat makan, tempat minum, tempat tinggal. Fa inna tilka 'adatul yahud kama warda fil hadis. Maka sesungguhnya mengusir wanita daripada tempat makan, daripada tempat minum, daripada tempat tinggal, itu adalah adat orang Yahudi. Ada diriwayatkan dalam hadis kat bawah. Yang pertama hadis Anas. An Anas radhiyallahu anhu, annal yahuda kanu idza hadatil mar'ah. Sesungguhnya orang Yahudi bila mana datangnya haid salah seorang wanita fihimin, dari kalangan mereka, lam yu'akiluha. Mereka tak makan sama-sama dengan wanita tu. Bayangkan kan, kita period, lepas tu orang Palau kita kan, jangan makan dengan aku, makan sorang-sorang dalam bilik. Sekarang makan sorang-sorang dalam bilik kan.
bulan Ramadan. Walam yujami'uhunna fil buyut. Dan tidak menggauli ataupun tinggal bersama di dalam rumah. Kalau Syekh Abdul Aziz sebut yaskun ma'ahum. Kita akan Ana akan banyak gunakan syarahan daripada Syekh Abdul Aziz lah, sebab sebelum ni pernah pergi daurah bawah syarahan Syekh Abdul Aziz. Jadi mungkin akan banyak lah dobit-dobit tu akan diterangkan. Yujami'uhunna tu maksudnya yaskun ma'ahun. Tinggal bersama mereka. Bukan berjimat lah. Yaskun ma'ahun fi buyut. Kemudian fasa'ala ashabun Nabi SAW an-Nabiya. Kemudian datanglah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang haid. Lepas tu turunlah ayat yas'alunaka 'anil mahid yang di atas. Faqala Rasulullah SAW, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah semua perkara melainkan nikah. Nikah kat sini bukanlah akad nikah tu, tapi al-wat'a. Ni kat hujung tu, ai illa al-wat'a, itu bersetubuh. Dan yang kedua hadis Aisyah. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuntu ashrabu wa ana haidun. Sesungguhnya aku minum dan aku dalam keadaan haid. Summa unawiluhun Nabi. Kemudian aku menghulurkan bekas minuman aku kepada Nabi. Fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab. Maka baginda meletakkan mulut baginda pada tempat aku minum. Ni adab suami isteri lah kan. Kongsi minum. Dan wa ta'arrakul arqa. Dan aku, ta'arruk ni maksud dia menggigit ataupun kalau istilah kita kokak kan, makan. Macam tu kan. Makan tarik tu kan. Aku menggigit daging. Wa ana haidun. Dan aku dalam keadaan period. Dalam keadaan haid. Summa unawiluhun Nabi. Kemudian aku menyuakan kepada Nabi. Fayada'u fahu ala mawdi'i fiyya. Dan baginda pun meletakkan mulut baginda pada tempat gigitan aku tu. Apa hukum yang kita boleh dapat daripada hadis ni? Yang kita boleh dapat adalah benda ni adalah satu sangkalan ataupun menolaklah daripada adat kaum Yahudi. Kalau orang Yahudi sampai halau lah, tak boleh makan dengan isteri. Tapi Rasulullah buktikan yang walaupun wanita tu dalam keadaan tak suci, hasil dia makan tu, kita boleh still makan. Suami still anggap benda tu suci, bukan benda kotor lah. Gigitan wanita haid. Kalau dulu, orang zaman dulu dia anggap wanita haid ni semua benda yang dia buat tu najis, kotor, jijik. Kesian kan wanita dulu kan. Syukurlah Islam datang kan kat kita. Dan yang ketiga daripada Sayyidah Aisyah juga, qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri, duduk bersandar di dalam bilikku, wa ana haidun, dan aku dalam keadaan haid, fa yaqra'ul Quran, dan baginda masa tu membaca Al-Quran. Summa bayyana jalla jalaluhu fil ayah al-karimah annahu la yajuz an ya'tiya zawjatahu. Di dalam ayat surah Baqarah ayat 222 tadi tu, Allah menerangkan juga hukum bahawa la yajuz an ya'tiya zawjatahu wa hiya haidun. Tak boleh untuk suami ni mendatangi ataupun menggauli isteri dalam keadaan dia sedang haid. Fa'iza inqata'a damul haid, dan apabila telah terputus ataupun suci lah daripada darah haid, waqtasalat, dan telah mandi wajib, jazalahu an yaqrabaha, harus baginya untuk menggauli isteri, minal makan allazi amarullah ta'ala an ya'tiha minhu, menurut apa yang Allah izinkan. Dan kita masuk pula kepada bab al-aslu fil haidi minas sunnah nabawiyah iddatu hadis. Ada beberapa hadis kan. Antaranya minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish. Fatimah Abi Hubaish ni hadis dia adalah antara hadis yang terkemuka ataupun famous lah untuk permasalahan istihadah. Nanti kat belakang pun kita akan jumpa lagi lah dalam bab istihadah. Fa iza aqbalatil haidah fatrukis salah. Maka apabila kamu mendapati diri kamu sedang didatangi haid, fatrukis salah, tinggalkanlah solat. Fa iza zahaba qadruha,
Dan apabila telah berlalu kadar waktu haid, faghsili. Faghsili anki dam. Maka mandilah daripada darah haid. Wasali. Dan solatlah. Al-hikmatu minal haid. Apa hikmah wanita ni dijadikan buatnya haid kan? Kalau kita fikirlah, haid ni adalah satu benda yang kotor, satu benda yang sakit. Kalau lagi sahabat-sahabat kita mungkin ada yang diuji dengan PMS kan, premenstrual system, betul tak doktor? Betul, Alhamdulillah. Segan ada doktor. Okay. Kemudian ada juga yang diuji dengan period cramp, sakit-sakit simptom-simptom period yang lain-lain dan macam-macam lah wanita ni diuji kan. Tapi apa hikmah dia kan? Yang ilam Waffaqani Allah wa iyyak annal haidha syai'un katabahul khaliqu jalla jalaluhu. Haid ni adalah sesuatu yang ditetapkan ataupun ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah SWT. Wa ta'alat azamatuhu, dan sangat tinggi keagungannya, ala banati Adam, ke atas anak-anak perempuan Adam, iktibaran wa ibtila'an wa imtihanan. Besar keagungannya dari segi apa? Dari segi ujian yang dilalui. Dia katanya memang haid ni ada satu benda ujian kan. Tapi kena faham konsep ujian ni, kalau kita bersabar dan kita lalui dengan tenang, insya-Allah besarlah ganjarannya. Contoh kita bersabar dengan sakit, mungkin ada yang diuji setiap kali datang haid, diuji dengan senggugut dan sebagainya. Itu adalah satu bentuk ujian dan kita kena bersabar dengan itu. Dan kena yakinlah bila Allah berikan satu ujian kepada hamba dia dan kita bersabar, pahala tu sentiasa ada kan. Jadi utuh lah siapa yang didatangi haid setiap bulan, setiap kali datang period tu Allah beri pahala. Kita kena faham macam tu. Dan bila kita ikut apa yang Allah larang, Allah kata wanita haid tak boleh solat, wanita haid tak boleh baca Quran, wanita haid tak boleh puasa. Kita rasa sedih kan, tak boleh nak solat tarawih malam ni imam best, tak boleh nak pergi tak boleh nak ngaji macam kawan-kawan lain dah sampai juzuk 10, juzuk 15 kan. Kalau tengok kat TikTok tu orang dah sampai juzuk 15 hari ketiga baru kan. Tapi kita ni kena bersabar. Dan bila kita ikut Allah, suruhan Allah, itu adalah satu bentuk pahala. Kita makan waktu hari puasa Ramadan tu pahala sebab kita ikut cakap Allah. Tapi jangan makan depan kawan-kawan yang puasa lah kan. Gitu. Ada yang ketawa. Okay. Sanian an-nifas. Masuk pula bab nifas ni. Bab nifas. Ta'rifun nifas. An-nifasu huwa ad-damul khariju ba'da faraghi rahim minal hamli. Nifas adalah darah yang keluar setelah mana kosongnya rahim setelah mengandung ataupun lepas bersalin lah. Selepas seorang wanita tu melahirkan anak, maka itulah darah yang keluar itulah darah nifas. Syarhu ta'rif. Syarah pada ta'rif. An-nifas huwa zalika ad-dam allazi yakhruj ba'da faraghi rahim minal hamli. Nifas ni adalah darah yang keluar setelah bersalin. Wa in kana al-mauludu 'alaqatan aw mudghatan. Walaupun yang dilahirkan tu hanyalah seketul darah ataupun segumpal daging. Contoh macam sahabat-sahabat wanita kita kat luar sana yang mungkin diuji dengan keguguran. Gugur-gugur hanya keluar segumpal darah ataupun segumpal daging kan. Itu pun dikira nifas. Qalat qabilatun annaha mabda' khalqi Adam. Yang menurut kata qabilah. Qabilah ni mau maksud bidan. Kalau zaman sekarang ni doktor sakit puan lah kot kan. Doktor ataupun nurse yang sanggup tu. Dan menurut bidan tu, darah ataupun daging yang keluar tu merupakan mabda' khalqi Adam. Dia adalah satu permulaan penciptaan manusia. Maksudnya kalau dia lahir tu, okey, ni adalah janin. Barulah darah yang keluar tu adalah nifas. Tapi kalau keluar tu segumpal darah, tapi segumpal darah tu sis ataupun benda-benda lain yang selain daripada baby kan,
maka tu tak dikira nifas lah. Maksudnya dia kena lahirkan nafas, maksudnya lahirkan makhluk, baru itu ada dikira nifas. Situ. Wa yakfi ikhbar qabilatin wahidah. Dan cukuplah perkhabaran satu orang bidan. Maksudnya kalau dah ada seorang bidan yang confirmkan itu adalah baby ataupun itu adalah janin yang keluar tu, maka cukuplah syarat bahawa itu adalah nifas. Wala budda fid dam mazkur, dan mestilah bagi darah tersebut hatta yakuna nifasan ay yakuna kharijan ba'dal wiladah. Apa maksud dia kan? Darah tu mestilah nifas, mestilah berlaku selepas kelahiran, ay qabla mudhi 15 yauman minha, iaitu sebelum berlalunya 15 hari selepas bersalin. Maksudnya darah tu dia kena keluar dalam tempoh 15 hari selepas bersalin. Maksudnya kalau kita bersalin tu darah tak keluar-keluar, dah lebih 15 hari baru keluar darah. Okay. Adakah darah yang baru keluar tu nifas? Bukan. Okay. Ada mak-mak guru, senang. Okay. Kalau darah tu dah lebih 15 hari dan dia keluar, itu bukan nifas. Innama huwa haidun. Ia adalah haid. So dia kena keluar dalam tempoh 15 hari lepas bersalin. Kebiasaannya berapa minit lepas bersalin tu dah keluar darah banyak dah lah. Normally. Wasummiya nifas. Dan sebab kenapa dinamakan nifas? Nifasan lihurujihi ba'dan nafsin. Kerana keluarnya darah tersebut ba'dan nafsin, selepas keluarnya nafas baru, iaitu keluarnya baby lah. Yang baby kan kelahiran nafas baru Kemudian al-aslu fin nifas, dalil bagi nifas. Al-aslu fin nifas hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, hadis daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah berkata, qalat kanatin nufasa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam taq'udu 40 yawman aw 40 laylatan. Para wanita yang bernifas pada zaman Nabi, kebiasaannya dia duduk. Taq'udu tu duduk, tapi maksud kat sini adalah menahan diri daripada melakukan solat. 40 yawman aw 40 laylatan. Selama 40 hari atau 40 malam. Ini dalil bagi lighalibin nifas. Dalilun lighalibin nifas. Dalil bagi tempoh kebiasaan nifas. Maksudnya kebiasaan nifas sebanyak 40 hari atau 40 malam. Wa amma aqalluhu fahuwa lahzah. Dan sedikit, adapun tempoh minimum bagi nifas tu adalah satu lahzah. Satu lahzah ni macam satu detik lah kan. Satu saat gitu. Wa aksaruhu sittuna yauman. Dan maksimum tempoh nifas adalah 60 hari. Wa sayatil hadis anha insya-Allah. Dah akan dikongsikan lah insya-Allah dalam bab nifas. Okay. Dan yang ketiga, darah wanita yang ketiga adalah al-istihadah. Ta'riful istihadah. Al-istihadah tu damun yakhruj min adna rahim fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Istihadah ni dia adalah darah yang keluar daripada adna rahim, daripada bahagian bawah ataupun paling luar rahim, fi ghairi ayyamil haid wan nifas, pada hari selain hari haid dan hari nifas. Okay. Jadi kita tengok kawasan mana. Kalau kat dalam gambar ni, okay, darah istihadah ni dia berada di urat-urat. Kan kalau rahim ni kan, dia sebenarnya kalau ni potongan kan. Kalau sebenarnya rahim tu kan dia macam belon bulat gitu Ada orang nak kata. Okay. Dia sebenarnya bentuk bulat macam tu Jadi istihadah ni biasa dia keluar daripada pecahnya urat-urat darah. Urat-urat yang ada dekat keliling rahim ni. Dari sini ke laser macam tak jelas sangat laser dia. Lepas tu ataupun kat sini, ataupun kat sini, di tepi-tepi, tepi-tepi rahim ni. Okay. Kalau haid dia dalam, di kawasan dalam aqsa, bahagian abad, paling dalam. Itulah beza antara dari mana asal dari istihadah dengan darah haid. Okay. Ada masalah lain bagi yang baru sampai?
Syarah ta'rif istihadah. Ad-damu salis wal akhir min ad-dima' al-kharijah min al-farji huwa damul istihadah. Darah yang ketiga dan terakhir yang keluar daripada faras wanita adalah darah istihadah. Wa yuqalu lahu dam fasadin aidan. Dan nama lain baginya dam fasad. Wa huwa damu yakhruj min adna rahim. Darah yang keluar daripada bahagian paling luar rahim ataupun paling akrab, paling dekat. Bi khilafil haid, berbeza dengan haid. Kalau haid tadi aqsa kan atau ab'ad. Kalau istihadah dia adna. Wa yakhruju fi ghairi ayyamil haid wan nifas. Dia keluar pada hari selain hari haid dan hari nifas. Anna damal istihadah wa ma ada damil haid wan nifas wa ma'na zalik anna kulla damin lam nahkum alaih bi annahu dam haid wa lam nahkum alaih bi annahu dam nifas fa innahu yakunu dam istihadah. Mudahnya kalau kita tengok dia tak ada ciri-ciri darah haid, dia tak ada ciri-ciri darah nifas, maka itulah darah istihadah. Tajibulahu ahkam allati sayati zikruha. Diwajibkan hukum-hukum yang akan disebutkan dalam bab yang lain. Okay. Al-aslu fil istihadah. Asal atau dalil bagi istihadah, macam yang kita sebutkan tadi, hadis daripada Fatimah binti Abi Hubaysh. Annaha kanat tustahadu. Pada masa itu dia sedang istihadah. Faqala lahan Nabi SAW. Dia pun menyebutkanlah kepada Nabi, dia tanya soalan. Iza kana damul haidi fa innahu damul aswad yu'raf. Okay. Darah haid adalah darah yang berwarna hitam yang dikenali. Iza kana zalika fa amsiki anis salah. Kata Rasulullah sebut jika kamu dalam keadaan keluar darah haid, damu aswad yu'raf tu kan, fa amsiki anis salah, maka tahanlah diri kamu daripada solat. Fa iza kana al-akhar, dan jika yang keluar tu darah lain, bukan darah yang dikenali tadi tu kan, fatawaddai wa salli, maka berwuduklah dan solatlah. Fa innama huwa irkun, maka sesungguhnya ia adalah urat ataupun darah daripada urat. Fabayyana al-farqa baina damil haid wal istihadah min khilal tamyiz baina ad-dima'. Rasulullah SAW menerangkan perbezaan antara darah haid dan istihadah min khilal at-tamyiz baina ad-dima', dengan menggunakan kaedah tamyiz, membezakan antara darah. Kalau tamyiz kat sini biasa menggunakan beza dari segi aqwa dan dhaif, darah yang kuat dan darah yang lemah kan. Kat sini kan disebutkan warna hitam. Warna hitam ni adalah warna darah yang kuat lah. Nanti kat belakang kita akan belajar lah tentang kaedah tamyiz. Fadamul istihadah yughayyiru damul haid. Darah istihadah ni dia berbeza, tak samalah dengan darah haid. Wadamul istihadah yakhruj min irkin. Darah istihadah ni dia keluar daripada urat ataupun pembuluh darah. Yuqalu laha al-azil, yang dinamakan al-azil. Kalau dalam bahasa Arab, urat tu nama urat azil. Tak tahulah kalau istilah media apa darah apa? Arteri. Oh, insya-Allah. Arteri. Okay, bil ain muhmalah. Ni dikata ain azil tu ain yang tak bertitik, wa kasri zal mu'jamah. Dan kasrah, zal kasrah yang tak bertitik, yang bertitik. Bi khilaf damil haid fa innahu yakhruj min qa'rir rahim. Okay. Berbeza dengan darah haid. Darah haid ni dia asal dia ataupun dia keluar daripada qa'rir rahim. Qa'ri maksudnya dakhil, dalam rahim. Hadis ataupun dalil yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at Fatimah bintu Abi Hubaysh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahadu fala athur. Wahai Rasulullah, ada okey. Kata sesungguhnya saya wanita yang istihadah, fala athur, dan aku tidak bersuci. Afa ada'u salah, adakah aku perlu meninggalkan salat? Faqala Rasulullah SAW, la. Rasulullah SAW kata, tak, innama zalika irkun, sesungguhnya itu adalah irkun, darah yang keluar daripada urat. Walaysa bil haidah, dan bukanlah haid.
Faiza aqbalatil haidah fatrukis salah. Dan apabila kamu didatangi haid, menerima haid, fatrukis salah. Dan tinggalkanlah solat. Faiza zahaba qadruha faghsili ankid dam. Dan apabila telah berlalu qadarnya, maka mandilah engkau. Wasalli, dan solatlah. Okay. Fal hadis dalilun ala anna al-mar'ah iza mayyazat dam al-haid min damil istihadah ta'uddu damal haidi wa ta'malu ala ikbalihi wa idbarihi. Hadis ni merupakan satu dalil bahawa wanita ni apabila dia dapat membezakan iza mayyazat damal haid min damil istihadah, apabila dia dapat bezakan darah haid daripada darah istihadah, ta'uddu damal haid wa ta'malu ala ikbalihi wa idbarihi. Dia kena anggap darah haid tu adalah darah haid dan beramal dengan kedatangan waktu dan idbarihi, kehabisan ataupun telah berlalunya waktu haid tu. Maksudnya kena beramal dengan amal orang yang didatangi haid lah. Tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh baca Quran semua tu. Fa'izan qadha qadruhu iktasalat anhu. Dan apabila telah berlalunya waktu haid, iktasalat anhu, dah hendaklah dia mandi. Summa sara hukmu damil istihadah hukmal hadas. Kemudian sara hukum istihadah. Hukum istihadah ni dia adalah hukum berhadas. Fatatawadda'u likulli salatin kama sayati tafsiluhu. Dan hendaklah dia ni berwuduk pada setiap kali waktu solat fardu kan. Kama sayati tafsil. Dia akan diterangkan dalam bab dia. Iza arafta ma taqaddama fa'lam anna ad-dam al-kharij min al-farji la yakhlu illa an yakuna wahidan min hadhihi salasa. Setelah kita belajar lah ataupun kita dah faham tentang tajuk ni, maka ketahuilah bahawasanya darah al-kharij min al-farj, darah yang keluar daripada faraj wanita tu, la yakhlu illa an yakuna wahidan min hadhihi salasa. Tidak boleh tidak, mestilah salah satu daripada 3 darah tu. Misalnya nak kata darah yang keluar daripada wanita ni ada 3 je lah. Tak haid, nifas atau istihadah. Kemudian masuk pula kepada khatimah fi hukmi rutubatil farji. Kesimpulan ataupun hukum lah. Ceritakan tentang perbahasan hukum rutubatil farji. Cecair yang ada pada faraj. Cecair pada faraj selain daripada darah yang mimma yanzilu minal farji wa laysa daman ma yusamma birutubatil farji. Sesuatu yang keluar daripada faraj wanita dan dia bukan darah, dia dinamakan sebagai rutubatil farji, lembapan faraj. Ataupun kalau istilah kita keputihan kan. Keputihan. Wa hiya ma'un abyadun mutaraddidun bainal mazi wal araq. Dia ada darah warna putih, air warna putih, mutaraddidun bainal mazi wal araq. Yang boleh jadi keliru sama ada air yang keluar tu adalah air mazi ataupun araq. Araq ni peluh. Wa yatasaalu anha, dan ramailah orang selalu tertanya-tanya tentangnya. Rutubah ni kan. Hal hiya tahiratun am najisah? Adakah rutubatil farji ni suci ataupun najis? Wahal khurujuha yanqudul wudu amla? Adakah keluarnya rutubah farji ni membatalkan wudu ataupun tidak? Sebelum kita masuk ke perbahasan ni kan, kalau dalam cecair wanita ni ada beberapa kan, cecair yang keluar daripada faraj. Yang pertama adalah air mani. Wanita pun ada air mani. Tapi air mani wanita tak samalah dengan lelaki. Kalau air mani lelaki dia warna putih susu pekat. Macam tu. Kalau dalam kitab pun disebutkan lah. Bukan kitab ni lah. Kalau dalam kitab rujukan lain. Tapi kalau cecair, kita minta maaf kan. Kita memang akan terangkan secara direct je. Tak ada selindur-selindur sebab dia saya kurang faham. Kalau air mani wanita ni pula, dia berwarna cair dan kekuningan. Dan dia hanya akan keluar ketika syahwat tu memuncak ataupun climax. Gitu. Benda ni hanya akan dilalui oleh orang yang dah pernah melakukan persetubuhan lah ataupun orang yang dah berkahwin. Jadi kita-kita yang bujang ni tak ada lagi lah. Hukum air mani ni, air mani tu bila dah keluar,
dia adalah suci. Air mani tu status dia suci dan dia tak batalkan wuduk lah jika terkena pada pakaian. Adapun begitu, bila keluar je air mani, maka itu hukum dia kita ni dah berhadas besar. Bila hadas besar wajib mandi. Mandi wajib. Okay. Itu cecair yang pertama. Okay. Cecair yang kedua, air mazi. Mazi ni dia jernih, halus dan melekit. Okay. Dan dia keluar ketika permulaan syahwat. Maksudnya bila ada rasa syahwat dalam diri. Okay. Dan kadang-kadang dia keluar tanpa disedari lah. Jadi kita kadang tak boleh kawal pun nafsu syahwat kita. Tiba-tiba dia datang ke, tiba-tiba mimpi ke dan sebagainya. Kan antara kalau kita belajar masa sekolah dulu, tanda-tanda baligh lelaki dan wanita dua-dua ada mimpi. Dia ada, tapi tak semua orang lah. Tak semua orang melalui mimpi tu. Ada orang yang ada, ada orang yang tak ada. Air mazi ni dia boleh jadi keluar lah. Bila kita bermimpi ke ataupun kita nafsu tu datang dan sebagainya. Okay. Moga Allah lindungi kita lah daripada nafsu yang buruk, insyaAllah. Amin. Okay. Najis, hukum air mazi ni adalah najis. Okay. Najis dan membatalkan wuduk. Maksudnya dia keluar, kalau kena pakaian, kita kena basuh pakaian tu, tak boleh bawa solat. Dan dia membatalkan wuduk, kita kena ambil wuduk baru. Tapi air mazi ni tak wajib mandi. Sebab dia bukan hadas besar, dia ada hadas kecil. Okay. Dan cecair yang ketiga yang keluar daripada wanita, air kencing. Air kencing ni semua tahu lah kan, najis dan membatalkan wuduk. Dan kalau kita kencing kena ambil wuduk. Yang keempat, air wadi. Air wadi. Air wadi ni biasanya dia keluar lepas buat kerja berat ataupun lepas angkat benda berat. Contoh kita pindah ke pun angkat beras ke, tak ada aku angkat beras tak. Dekon je biasa angkat garas kampik tu kan. Lepas kita angkat benda berat, kadang ada setengah wanita dia akan keluar cecair. Dia ada keluar discharge ni. Maka hukum air wadi ni sama juga macam kencing, sama juga macam mazi. Dia adalah najis, kalau terkena pakaian kena basuh dan kena ambil wuduk sebab dia membatalkan wuduk. Okay. Yang terakhir adalah keputihan ataupun lembapan faraj. Okay, lembapan faraj ni lah yang kita akan tengoklah perbahasan dia. Okay. Masuk balik pada dalam kitab Khulasatu Hukmiha. Okay. Perbahasan rutubah farji ni dia adalah satu perbahasan yang panjang lah kalau dalam kalangan ulama'. Tapi dalam kitab Ibanah wa Ifadah ni dia datangkan kesimpulan. Dia nak mudahkan kita untuk beramal kan. Jadi dia datangkan hukum khulasah dia. Annaha in kharajat minaz zahir. Jika cecair lembapan faraj tu keluar daripada zahir faraj, falaisat binajisah. Jika rutubatil farji ni keluar daripada zahir faraj, maka dia bukan najis. Macam mana kita nak tahu zahir faraj? Zahir faraj ni adalah kawasan yang kita cuci bila buang air kecil. Ataupun contoh kalau kita tengok video Ustaz Azhar Idrus, Ustaz terangkan contoh kalau kita mencangkung yang nampak tu, maka itulah zahir faraj. Tapi kalau kita cangkung, kita tak nampak contoh bahagian dalam. Bahagian dalam tu adalah batin faraj. Yang kita tak nampak. Itu adalah perbezaan lah. Cecair, kalau cecair yang keluar daripada zahir, yang bahagian luar, bahagian kita cuci masa kita buang air, maka tak najis. Contoh keputihan tu dia bukan keputihan, dia macam lembapan tu kan. Ada setengah orang yang dia punya faraj tu dia ada discharge lebih sikit, dia ada cecair yang lebih. Maka hukum dia suci, bukan najis. Maksudnya kalau dia memang sedia ada, sentiasa ada lembapan dekat luar tu, maka hukum dia tak perlu pun untuk dia ambil wuduk setiap kali solat dan sebagainya. Okay. Wala tanqudul wudu, dan tak membatalkan wuduk. Wa in kharajat minal batin, dan jika keluar daripada batin faraj, keluar daripada dalam faraj. Okay.
Jika keluar daripada dalam, naqadatil wudu. Batallah wudu. Wahia najisah. Okay. Antara cecair-cecair yang keluar daripada dalam, macam yang keluar daripada dalam adalah yang pertama air mani tadi, air mazi dengan air wadi. Tiga tu adalah yang keluar daripada dalam. Tu antara yang keluar daripada dalam. Maka sebab itulah dia membatalkan wuduk dan dia najis. Gitu. Okay. Macam mana pula contoh kita keluar keputihan, kita ragu-ragu. Ni dalam keluar kita bukannya rasa pun Kadang ada orang tak rasa. Ada orang yang rasa, ada orang yang tak rasa. Okay. Wa in syukka fiha. Dan jika dia syak. Hal hiya minaz zahir au minal batin. Adakah dia daripada zahir faraj ataupun batin faraj? Fala naqda wala najasah. Maka tak batal pun wuduk dia dan bukanlah najis. Sebab kita syak, kita ragu-ragu. Okay. Wal-zahir huwa allazi yajibu ghasluhu fil ghusli wal istinja wal batin bi khilafihi. Okay. Kata dan zahirnya, zahir keputihan yang keluar tu dia kat luar dah kan. Maksudnya dia berada di zahir. Jadi bila berada di zahir, kita anggap dia adalah zahir. Dan bila zahir, hukum dia bukan najis. Dan bila bukan najis, kita tak perlu pun untuk ambil wuduk baru. Okay. Cuma cukuplah kita ni, kalau rasa tak bersih, kita cuci lah dengan istinja. Okay. Wal batin bi khilafihi. Kalau batin ni berbeza lah Wa dalilu ala ma taqaddama. Okay. Dalil bagi perbahasan yang disebutkan ni, annal mazya najisun. Bahawasanya mazi tu adalah najis. Air mazi tu adalah najis. Wa yanqudul wudu' bil ittifaq. Dan membatalkan wuduk secara ittifaq, sepakat ulama'. Wa wasfuhu annahu minal batin. Dan disifatkan bahawasanya ia datang daripada dalam. Okay. Fa iza kanatir rutubah minal batin fahiya kal mazi. Dan apabila sesuatu lembapan ataupun cecair itu datang daripada dalam rahim atau dalam faraj, fahiya kal mazi, maka ia adalah seperti mazi. Wa in kanat minaz zahir faqad ashbahatil araq. Dan jika ianya daripada zahir ataupun luar daripada faraj, faqad ashbahatil araq, maka ia seumpama dengan peluh. Kita ni kan sentiasa berpeluh. Jadi kat belah dalam kita tu pun ada juga bahagian peluh-peluh kita. Wal araq tahir, dan peluh tu adalah suci. Wala yanqudul wudu, dan tidak membatalkan wudu. Wa fi halati syak fa innal yakin la yazul bisyak. Dan dalam keadaan syak, contoh kita syak, kita ragu-ragu ni batin ke zahir kan. Fa innal yakin la yazul bisyak. Sesungguhnya yakin tak boleh, perkara yang yakin tak boleh terhapus dengan perkara yang syak. Li'annal asla taharah. Sebab asal bagi kita punya rutubatil farji ni adalah suci. Asal bagi lembapan ataupun keputihan adalah suci. Wal aslu adamun naqdi, dan asal adalah adamun naqdi. Dan asal bagi lembapan faraj tu adalah tak batal. Okay. Macam mana nak tahu kan? Kadang kita ni akan tanya lagi kan. Kita akan terfikir lagi. Macam mana nak tahu dia tu zahir ke batin, kita nak yakin kan? Kita ni, badan kita ni hanya kita je yang tahu. Tak ada orang lain yang boleh tahu kan benda tu keluar dari mana semua. Kebiasaan ni kita boleh rasa. Kalau ada setengah orang yang kalau dia keluar keputihan tu, dia boleh rasa dia punya keputihan tu keluar dari dalam. Dia laju ataupun dia keluar lah. Kita contoh tengah solat tiba rasa kan. Macam tu. Biasanya ada rasa. Dan dia datang daripada bahagian dalam yang kita tak nampak. Adapun kalau cecair yang zahir ni, dia kita tak rasa pun, tapi dia memang ada dekat kita punya faraj kat luar tu. Gitu. Okay. Cuma kena tengok jugalah, contoh macam air wadi. Contoh kita rasa penat kan. Bila lepas penat, angkat barang berat-berat banyak-banyak tu, penat memasak tu kan. Tiba-tiba keluar banyak keputihan. Maka kita iktibarlah tu air wadi. Air yang keluar selepas kita penat kan. Itu adalah najis. Air kencing. Air mazi dan sebagainya. Okay. Sebab wanita ni, bila kita dalam fasa subuh ataupun fasa ovulasi. Okay, kita kalau wanita kita ada 4 fasa kan. Ada fasa ovulasi, fasa luteal phase.
ada fasa period, menstrual phase. Jadi dalam fasa, kalau dalam fasa subuh, kalau tengok dalam, kalau siapa yang ada apps kalender tu kan, kalender period tu, dia akan bagi tahu bila kita subuh. Bila kita fasa subuh, kebiasaannya kita ni akan keluarkan lebih banyak discharge, lebih banyak keputihan berbanding hari-hari biasa. Sebab waktu tu kita punya hormon tengah tinggi kan. Risau aku cakap pasal hormon depan doktor kan. Tak. Kalau kita baca macam tu lah. Bila kita dalam fasa subuh, lagi banyak lembapan faras ni keluar. Jadi apa hukum lembapan faras ni? Lembapan ni suci, tak membatalkan wuduk. So jangan risaulah bila tiba-tiba rasa macam banyak keputihan pula hari ni kan. Jadi kena tengok dulu keputihan tu dia keluar sebab apa, keluar bila dan sebagainya. Dan kalau ragu-ragu, pegang je bahawa ia adalah suci. Al-aslu taharah. Masuk bab yang kedua. Pukul berapa dah ni? InsyaAllah sampai. Masuk bab yang kedua. Fi sinnil haidi wa muddatihi wa alwanihi wa sifatihi. Pada usia haid, tempohnya, warnanya dan sifatnya. Dalam bab yang kedua ni kita akan belajar khusus tentang darah haid. Ad-darsu tsani. Fi hadha ad-darsi sanatahaddatsu an sinnil haidi wa muddatihi wa alwanihi wa hukmil qudrati was sufrati. Ada hukum kudrah dan sufrah. Apa kudrah sufrah ni? Nanti kita akan tengok. Wadamil lazi tarahul hamil, dan darah yang keluar daripada wanita yang hamil, yang mengandung. Wan naqa'ul lazi yatakhallalu baina dima'il haid, dan tempoh suci yang berselang-seli antara darah haid. Awalan, sinnul haidi. Subtopik yang pertama, usia haid. Usia, umur. Aqallu sinnin yumkin an ya'tiya fil haidi fihi al-haidu al-mar'ata tis'u sinin qamariyatan takribiyatun. Tempoh minimum lah wanita boleh didatangi haid adalah 9 tahun qamariyah takribiyah. 9 tahun kat sini adalah 9 tahun qamariyah. Kalau qamariyah ni tahun apa? Tahun hijri, tahun hijrah. Dia bukan tahun kita 2020, 2021. Saya sini lahir 2000. Tak ada. Kalau kita ni contoh, kalau kita lahir tahun, Ustazah Aida lahir tahun berapa? 2004. Allah, mudanya. 2004 kan? Kita ni 2004. Kalau 2004 umur berapa Aida? 22. Kalau usia Masihi kita 22 tahun, usia Hijri kita biasa dia akan tua setahun. Nanti kalau Google, boleh Google lah hijrah kalender ataupun Hijri date calculator. Nanti dia boleh kira kat usia hijrah kita berapa, tarikh birthday kita bulan tahun hijrah berapa Hijri. Contoh kalau kalau Ustazah Aida 22, Ustazah Aida 22, umur hijrah ataupun qamariyah Ustazah Aida 23 sebenarnya. Gitu. Itulah. Takribiyah ni maksudnya nanti kita tengok dia punya takrif bawah ni. Wa qawluna takribiyatun ay annahu yughtafaru naqsu muddatin la tasa' haidan wa tuhran. Bahawasanya ia adalah dimaafkan kurang naqsu muddah, kurang tempoh, la tasa' haidan wa tuhran, yang tak melebihi tempoh maksimum haid dan suci. Dan tempoh minimum suci. Tempoh maksimum, tempoh minimum, maksimum haid dan suci. Wa hiya makanat duna 16 yauman. Dan dia adalah sebanyak 16 hari. Kan kalau maksimum haid berapa hari? 15 kan? Bukanlah. Maksimum suci 15. Minimum haid, suci 15. Minimum haid 24 jam. 24 jam. Dia tak melebihi minimum haid dan minimum suci. Kalau minimum haid 24 jam, sehari lah kan. Minimum suci 15 hari. Jadi total semua 16 hari. Jadi katanya takribiyah ni
usia dia tu, contoh dia tak cukup 9 tahun pun. Nanti kita akan tengok contoh dia tak cukup 9 tahun. Cumanya dia tak cukup 9 tahun tu mestilah tak melebihi 16 hari. Betul, dia 8 tahun, lagi 15, lagi 10 hari dia nak masuk 9 tahun. Jadi lagi 10 hari nak birthday hijriah dia. Maka tu dikira dia haid. Tapi kalau dia 8 tahun, lagi sebulan nak dia punya birthday, maka tu adalah tak dikira haid. Nanti kita tengoklah contoh kat bawah ni. Amma iza kanat tas'u aqalla tuhri wa haidin, dan apabila melebihi daripada aqal, minimum suci dan haid 16 hari, fa inna dam allazi ataha qabla zamanil imkan dam istihadah, maka darah yang keluar yang didatanginya tu, itu adalah darah istihadah ataupun darah fasad lah, biasa orang sebut darah fasad. Dia tak cukup umur lagi. Okay. Walitawdih ma taqaddama nazkuru ba'dal amsilah. Dan bagi menjelaskan apa yang disebutkan, ada beberapa contoh lah kat sini. Okay, situasi pertama, soalan dia. Ra'at qabla bulughiha tis'a sinin qamariyatin bi'ashrati ayyam daman hal haza haidun. Okay, seorang wanita sebelum sampai usia dia 9 tahun qamariyah 10 hari. Sebenarnya dia tak cukup 10 hari lah sebelum cukup usia dia 9 tahun. Adakah tiba-tiba dia ni keluar dia nampak dia keluar darah haid kan? Keluar darah. Adakah darah ni adalah darah haid? Dapat tak? Ya, sebenarnya dia birthday dia 10 hari lagi lah. 10 hari lagi nak cukup 9 tahun. Okay, tiba-tiba keluar darah. Adakah ni haid? Okay, jawapan dia, na'am. Yu'addu haidan. Ya, dikira sebagai haid. Iza tawaffarat fihi syurut. Jika cukup ataupun lengkap syarat-syarat. Wa kaunuhu qabla tamamit tasmi la yadur. Okay. Dan keadaan dia tak cukup 9 tahun tu la yadur, tidak memberikan kesan. Li'annal murad bi tis'in sini takribiyah la tahdidiyah. Sebab yang dimaksudkan dengan 9 tahun tu adalah secara takribiyah, maksudnya secara lebih kurang. Dia bukan tahdidiyah, secara tepat. Okay. Fa yuktafar ma la yasa' haidan wa tuhran. Maka dimaafkan selagi mana tak melebihi tempoh minimum suci dan haid. Iaitu 16 hari tadi itulah. Wal ashratu la tasa' haidan wa tuhran. Dan 10 hari tak melebihi tempoh tadi. Lianna aqalla haidi yaumun wa layla. Dan kerana sekecil-kecil ataupun sedikit minimum haid adalah sehari semalam. Wa aqal tuhri 15. Dan minimum suci adalah 15 hari. Okay. Contoh yang kedua. Misal, ra'at qabla tamami tis'i sinin bisyahrin. Dia nampak darah keluar sebelum dia ni birthday lagi sebulan lagi kan. Tak cukup umur sebulan lagi. Istamarra khamsata ayyam. Darah dia tu keluar selama 5 hari. 5 hari dia keluar darah. Hal yu'addu haidan am la? Adakah ni dikira sebagai haid ataupun tidak? Apa jawapannya? Tidak. Aywa. Okay. Jawab annahu laisa bihaidin. Darah yang keluar ni laisa bihaidin li'annahu ata qabla sinnil haid. Sebab dia datang sebelum boleh tempoh yang valid untuk dia didatangi haid. Okay. Wa sinnul haidi huwa tis'u sinin qamariyah takribiyah. Fa hadha dam istihadah wa fasad. Maka darah ini adalah darah istihadah dan darah fasad. Sama je lah istihadah dan fasad. Okay. Tanbih. Okay. Sini dah ada point kan. Ada perhatian. La akhir lisinil haidi. Tak ada tempoh akhir bagi keluar darah haid. Maksudnya wanita ni sebenarnya ada je yang boleh tak menopause. Gitu. Fahuwa mungkin madamatil mar'atu hayyah. Wa amma ghalib, adapun kebiasaan, sinil ya'si minal haidi fahuwa isnatani wa sittun sanah. Okay. Adapun tempoh biasa menopause, usia biasa menopause adalah isnatan wa sittun sanah, 62 tahun. Okay. Masuk.
Poin yang kedua, sanian alamatul bulugh. Okay. Tanda-tanda baligh. Saya nak tahu dah baligh. Yuqsad bil bulugh as-sinnu allati iza balaghaha as-sabi zakaran aw unsa asbaha ahlan bitawjih al-khitab ilaih bitakalif syar'iyyah. Okay, apa yang dimaksud dengan baligh? Baligh ni adalah bila sampai usia allati iza balaghaha as-sabi, iaitu apabila sampainya kanak-kanak, zakarun aw unsa, lelaki ataupun perempuan, asbaha ahlan, dia ni menjadi ahli ataupun orangnya lah, ditaujih al-khitab, bagi menerima khitab. Khitab kat sini perintah lah ataupun perintah syarak, kewajipan syarak. Okay. Min salatin wa saumin wa hajjin wa ghairiha. Daripada solat, puasa, haji dan lain-lain. Okay. Wa yu'raful bulugh bi umur. Okay, dan ketahui baligh tu dengan beberapa perkara. Yang pertama, huruj damil haidi bin nisbati lil unsa. Keluarnya darah haid bagi wanita. Kalau wanita dia, kalau nak tahu dia baligh, dia keluar darah haid. Litis'i sinin qamariyatin takribiyah. Bagi usia 9 tahun qamariyah takribiyah. Waqad taqaddama al-hadis anhu, dan kita dah jelaskanlah tentang ni sebelum ni. Yang kedua adalah khurujul mani binisbah lizakah wa unsa. Okay, keluarnya air mani bagi lelaki dan perempuan. Okay, lelaki dengan perempuan bukannya lelaki sahaja. Kadang orang kata lelaki je yang keluar, tapi sebenarnya wanita pun ada juga air mani. Okay. Litis'i sinin qamariyatin takribiyah inda Ibn Hajar. Kalau di sisi Imam Ibn Hajar, pandangan Imam Ibn Hajar dia kata sama juga, dia 9 tahun qamariyah takribiyah. Tapi kalau Imam Ramli, dia tis'i sinin qamariyah tahdidiyah. 9 tahun qamariyah tapi yang secara tepat. Maksudnya dia kena cukup. Kalau tak cukup tak boleh. So, itu pandangan Imam Ramli. Dia ada dua pandangan lah. Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli ni dua-dua ulama Syafi'i. Kalau kita belajar fiqh Syafi'i, memang kita akan banyak jumpa lah nama Imam Ramli dan juga Imam Ibn Hajar. Salisan muddatul haid. Tempoh haid. Tempoh haid ni dia ada 3. Lil haidi muddatud dunya. Tempoh paling sikit. Dan yang kedua, muddatul quswa. Tempoh paling panjang, paling lama. Yang ketiga, muddatun ghalibah. Tempoh yang kebiasaan, adi, normal. Wa huwa ma yu'abbaru anhu bi aqallil haidi wa ghalibihi wa aksarihi. Dan dia adalah yang dinamakan aqal, ghalib, aksar. Maksudnya muddah dunia tu aqal, muddah quswa tu aksar, muddah ghalibah, ghalib. Okay. Tengok. Al-muddah ad-dunya. Tempoh yang paling sikit. Aqallu muddah. Minimum lah kan. Hiya yaumun wa laylatun. Sehari semalam. Okay, sehari semalam tu apa kan? Ai qadru 24 sa'ah. 24 jam. 24 hours. Okay. Wa dhabituhu. Dan dobit dia ataupun garis panduannya. An yazhara ad-dam ala zahiril farji bihaisu law udkhilatil qutnah fi farjiha kharajat mulawwasah. Okay, macam mana nak tahu kan? Terzahirnya darah keluar daripada zahir faraj. Bila mana kita letakkan udkhilatil qutnah. Kalau kita letakkan segumpal tapas kan dekat kita punya faraj, kharajat mulawwasah. Bila kita letak, kita keluarkan kapas tu kotor. Wa hadzal aqal. Wahazal aqal lahu suratan. Dan bagi tempoh minimum ni, dia ada 2 bentuk. Okay. Bentuk yang pertama, al-ula antara dam muttasilan miqdar 24 sa'ah. Yang pertama adalah nampak darah tu keluar secara berterusan, 24 jam keluar. Contoh kita perasan kita didatangi haid pukul 8 pagi. Kita buka, kita pergi tandas pukul 10 pagi pun ada lagi darah. Maka itu dipanggil muttasilan kan. Kita tengok 9 pagi esoknya tu pun ada lagi darah. Maka itu dikira berterusan. Asalnya, kalau situasi yang kedua, antara dam mufarraqan.
Dia nampak darah tapi secara berpisah-pisah. Okay. Fatara sa'atain naqa'ain wa sa'atain damain. Dan dia nampak 1 jam suci, 1 jam keluar darah. Okay. Maksudnya contoh pukul 9 dia nampak darah keluar. Tapi dia buang air pukul petang tu, tengok macam bersih pula kan. Okay. Tapi bila dikira walakin majmu'us sa'i arba'un wa 20 sa'ah fi dimni khamsata asyara yaumain. Tapi bila dihitung-hitung jam yang keluar darah tu, okay, total semua sekali cukup 24 jam. Dan dia mesti dalam lingkungan 15 hari. Okay. Fayu'addu kulluhu haidan. Maka semua tu dikira sebagai haid walaupun berselang-seli dengan suci. Okay, kama sayatil hadis anhu insya-Allah. Nanti kita akan tengok perbahasan ni. Dan yang kedua adalah al-muddatul quswa. Tempoh yang paling banyak. Aksar, maksimum. Fa aksaruhu 15 yawman bilayaliha. Maksimum dia adalah 15 hari sehari semalam. 15 hari 15 malam. Al-muddah al-ghalibah, tempoh normal, biasa. 6 ayyam atau 7 ayyam. Kebiasaan adalah 6-7 hari. Dia 8, ada yang 10. Okay. Wa dalil ala hazihi taqadir. Dan dalil bagi semua penentuan ataupun ketetapan-ketetapan ni, dari mana dalil kan? Sebab dalam Al-Quran mana ada cerita tentang tempoh maksimum darah haid keluar, tempoh minimum darah keluar. Tak ada kan? Dalil dia adalah istiqra' Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni dia buat istiqra'. Istiqra' ni apa kan? Tatabbu' al-hawadis wal wujud. Waqad wajada waqa'i'a asbataha. Okay. Imam Syafi'i ni dia kaji kebiasaan wanita-wanita yang wujud di zaman dia. Maksudnya kalau orang ni macam mana tempoh dia, kalau orang ni macam mana tempoh dia. Dia kumpul banyak kes, banyak orang. Yang tu dia buat kesimpulan daripada penelitian atau kajian tu. Okay. Faiza arafta ma taqaddama faiza ra'at al-mar'atu daman aqalla min hadhihi al-muddah fa innahu yu'addu daman fasad wa istihadah. Okay. Lepas kita dah tahu tempoh minimum, tempoh maksimum, maka apabila ra'at mar'atu daman, apabila wanita tu melihat keluar darah aqalla min hadhihi al-muddah, kurang daripada tempoh ni. Contoh dia keluar pukul 9 tapi pukul 10 dah tak ada kan. Lepas tu sampai esok pukul 9 tak ada juga. Maka itu dikira sebagai dam fasad, darah fasad atau darah istihadah. Wa iza ra'atil mar'atu dam ba'da muddah aksar haid. Okay. Dan jika wanita masih melihat darah selepas melebihi tempoh maksimum haid ay aksar min 15 yawman bilayaliha, u'tubirat hadhihi al-mar'ah mustahadah ikhtalata tuhruha bil haid. Wanita ni dianggap diiktibar sebagai wanita mustahadah, wanita yang istihadah yang bercampur darahnya dengan waktu sucinya. Okay. Faturaddu ila ihda suwar mustahadah as-sab'i. Maka kita kena tengok pula kepada suwar mustahadah, bentuk-bentuk wanita yang istihadah. Dan bentuk-bentuk ni ada 7. Allati sayatil hadis anha fid darsis sabi'. Nanti kita akan belajar dalam bab yang ke-7 nanti. Okay. Indal hadis anil mustahadah fil haid. Okay. Nanti kita akan belajar detail lah 7 bentuk wanita yang istihadah. Rabi'an sifatu damul haid. Sifat darah haid. Okay. Damul haid ya'ti bi'iddati sifat. Darah haid datang dengan beberapa sifat. Wahia wahid as-sawad. Sawad ni warna hitam. Itnin wal humrah, kemerah-merahan, merah. Talis syukrah. Syukrah ni apa? Perang, coklat. Perang. Kalau Syekh Abdul Aziz sebut syukrah ni ma baina humrah was sufrah. Antara merah dengan kuning. Yang keempat sufrah, kuning-kuning, kekuningan. Yang kelima kudrah. Kudrah ni warna keruh. Atau macam
mabain, kalau disebutkan kat sini kudrah ni ka'annal ma' wada'a fihi turab. Seumpama air yang dimasukkan dalam dia tanah. Cakap kalau kita air jernih kita masuk tanah kan, dia jadi warna keruh lah kan. Gitu lah. Warna keruh tu lah. Dia macam kekelabuan macam tu sikit. Gitu. Okay. Wahia ma bainal asfar wal abyad. Kalau dalam kitab disebut antara putih dan juga kuning. Dia tak kuning sangat, dia tak putih sangat. Okay. Dia sedang-sedang. Waqad yakunu dam sakhinan. Sakhinan kat sini bukan panas tau. Sakhinan ni adalah tebal. Waqad yakunu natinan. Dan kadang-kadang dia berbau. Natinan ni maksud dia raihah karihah. Bau busuk. Bau yang tak disenangi sikit. Okay. Iza arafta ma taqaddama fa'lam anna al-asah min al-aqwal a'immatina asy-syafi'iyyah. Okay. Pendapat yang asah dalam kalangan ulama Syafi'i, anna al-qudrata was-sufrata haidun. So ia ada perbahasan lah. Ulama berbahas. Sufrah dengan kudrah ni adakah dia termasuk dalam haid? Warna kuning dan juga warna keruh, adakah dia termasuk dalam haid? Okay. Kalau pendapat yang paling kuat adalah kudrah ni dan sufrah ni adalah haid. Dikira sebagai haid juga. Warna kuning pun dikira sebagai haid. Okay. Sebab ada hadis kan daripada Sayyidah Aisyah. Annan nisa kunna yab'asna lis Sayyidah Aisyah. Ada wanita-wanita pada zaman itu, mereka ni pergi berjumpa dengan Sayyidah Aisyah. Bidurjah, dengan kotoran. Ada kotoran fihal kursuf. Kursuf ni kapas, macam cotton. Durjah ni dia fihi sufrah. Pada cotton tu atau pada kapas tu ada kuning-kuning sikit. Fatakun la ta'jalna hatta tarayna al-qassatal bayda. Janganlah kamu terburu-buru. Sayyidah Aisyah cakap dekat wanita tu, janganlah kamu terburu-buru nak solat terburu-buru nak mandi wajib. Hatta tarainal qassah bayda. Sampailah kamu nampak kapas tu bertukar menjadi warna putih. Gitu. Jadi kalau kita ni, contoh kita didatangi haid, kita dah nak hujung-hujung tu kan. Kadang kita ragu-ragu, masih ada warna kuning. Kita rasa okay, kuning bersih dah kot. Kita pun mandi. Tapi rupanya belum lagi. Cumanya kita kena hati-hati juga. Sebab kadang bila kita pakai, kalau zaman sekarang ni kita suka pakai panty liner kan. Kalau panty liner ni, kadang dia bukan sebab keputihan. Bukan sebab keputihan tu berwarna kuning, dia jadi warna kuning. Tapi boleh jadi juga sebab peluh kita ataupun lembapan faras kita, dia pun boleh tukar jadi kuning lama-lama. Kalau perasan lah, kalau kita pakai panty liner, kalau terlalu lama kita pakai, dia akan berubah warna juga. Jadi kita ni kena, sebaiknya kita bukan check pakai panty liner. Kita memang ambil kapas ataupun tisu. Kapas tisu letak dekat zahir faras kita, jadi kita tengok warna masa tu. Gitu. Okay. Okay. Khomisen. Okay, semua okey lagi Malam-malam lepas tarawih ni kan. Biasa moreh lah waktu ni kan. Kita moreh dengan ilmu malam ni. Allah. Okay. Khomisen. Yang kelima dalam bab ni, Ad-dam allazi tarahul hamil. Okay. Darah yang dilihat wanita hamil, wanita yang mengandung. Iza ra'atil hamil damin yasluh ay yakuna haidan. Jika wanita yang hamil nampak darah yasluh ay yakuna haidan. Okay. Boleh jadi dia ni mengalami haid. Bi'an balagha yawman wa laylatan. Jika sampailah sehari semalam. Fal azhar min aqwal imamina Syafi'i annahu haid. Okay. Pendapat yang azhar ataupun pendapat yang paling kuat lah daripada kalam Imam Syafi'i, dia adalah haid. Tapi ada pandangan juga, pandangan yang lain yang kata kalau wanita haid ni tak dikira haid. Sebenarnya kalau untuk situasi wanita yang hamil, contoh dalam kalangan kita ni, in case kita direzekikan mengandung kan, kahwin dan sebagainya,
bila kita mengandung, kalau keluar darah tu bukan satu benda yang kita boleh ambil ringan lah. Sebab dia ada banyak kemungkinan. Ada orang yang boleh jadi tu adalah satu sakit bagi dia. Ataupun pendarahan dalam rahim dan sebagainya. Jadi kalau keluar darah tu jangan bermudah-mudah anggap tu period lah. Ataupun anggap tu haid biasa. Kena check dulu dengan doktor. Gitu. Sadisen. Okay. Sadisen, suci yang berselang seli. An-naqa' al-mutakhallil, suci yang berselang seli. Baina dima'il haid, yang berselang seli antara darah haid. Okay. Iza ra'atil haid yawman daman wa yawman naqa'an. Jika seorang yang haid, wanita yang haid, dia nampak sehari darah, sehari suci. Ataupun sa'atan daman wa sa'atan naqa'an. Dia nampak sejam keluar darah, sejam suci. Wa hakaza fala khilaf fil mazhab anna ayyamid dam haidun. Okay. Tak ada khilaf lah dalam ulama mazhab Syafi'i bahawa hari-hari tu adalah haid. Wala khilaf annaha iza ra'atin naqa' yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalli wa tasum. Dan tak ada khilaf. Jika dia nampak diri dia tu suci, yajibu 'alaiha an taghtasila wa tusalli wa tasum. Walaupun dia nampak contoh dia period, lepas tu tiba-tiba dia suci kan. Okay. Jika dia suci tu sebenarnya waktu tu dia wajib terus mandi wajib. Dia tak boleh tunggu-tunggu. Sebabnya dia check, contoh kita ambil kapas, kita ambil tisu, kita check. Putih, bersih. Dia kita tak boleh tangguh mandi wajib. Waktu tu kita kena mandi wajib. Okay. Dan waktu tu juga yajuz lizauj wat'uha. Kalau dalam kitab ni sebutlah boleh untuk suami ni setubuhi dia. Lianna zahir baqa'ut tuhri. Sebab zahir dia ni dalam keadaan suci. Wa adam muawadati dam. Dan takkan datang dah darah dia kan. Okay. Maksudnya bila dia tengok dia suci, dia mandi wajib, dia rasa dia akan suci. Tu tiba-tiba keluar darah balik kan. Gitulah kita wanita kan. Ni waqtalafu fi an-naqa' allazi yakun baina damai haid wal azhar annahu haidun bi syurutit taliyah. Okay. Ulama khilaf kan pada tempoh suci yang berlaku antara dua darah haid. Adakah tempoh suci tu dikira haid ataupun suci? Okay. Pendapat Azhar ni pendapat yang paling kuat lah dalam mazhab Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Kata-kata Imam Syafi'i, annahu haidun bi syuruti taliyah. Ia adalah haid. Dikira juga sebagai haid dengan syarat-syarat berikut. Ada dua syarat. Okay. Syarat yang pertama, an la yujawizu majmu'ud dima' ma'an naqa' 15 yawman. Okay. Darah, himpunan darah tu la yujawiz majmu'ud dima' ma'an naqa' 15 yawman. Tempoh suci dan tempoh darah keluar tu dia tak melebihi had maksimum haid. 15 hari tu. Dia tak boleh lebih 15 hari. Okay. Fa in jawazal 15 wa kana muttasilan bidam qablahu fa hadhihi imra'ah mustahadah. Dan jika melebihi 15 hari dalam keadaan darah dia tu bersambung dengan darah yang sebelumnya, fa hadhihi imra'ah mustahadah. Wanita ni dia dikira wanita yang istihadah fil haid, ikhtalata haiduha bituhriha. Dia istihadah dalam keadaan darah dia tu bercampur antara haid dan suci. Okay. Faturaddu ila ihda suwar mustahadah fil haid. Maka dia kena tengok pada salah satu daripada 7 bentuk wanita istihadah. Yang tu kita akan tengok dalam bab istihadah nanti kan. Okay. Apa 7 bentuk tu? Wa amma iza lam yattasil dam bidamin qablahu. Tapi kalau darah dia tu tak bersambung, fa inna hadhihi al-mar'ah 'alayha baqiyatu tuhrin. Maka wanita ni dia adalah dia kena selesaikan baki suci dia. Contoh dia suci, dia period, lepas tu dia suci. Dia suci tapi tak cukup 15 hari suci dia keluar darah. Okay. Ni situasi 'alayha baqiyatu tuhri. Dia ada baki lagi tempoh suci dia. Contoh dia suci, dia dah suci 10 hari kan. Tiba-tiba keluar darah. Okay. Dia ada baki berapa hari lagi untuk dia suci? 5. Okay. Lagi 5 hari tu
itu bukan darah haid baru. Itu adalah istihadah dan itu adalah baki untuk cukupkan suci dia. Okay. Dia beza dengan situasi yang pertama tadi. Yang pertama tadi tu dia istihadah yang bersambung terus. Keluar darah haid, lepas tu lebih 15 hari. Situasi tu itu situasi yang dia kena rujuk pada 7 gambaran wanita istihadah. Gitu. So dia ada banyak kategori lah. Kalau kita nak tengok, dia tak boleh terus cakap, oh dia ni istihadah. Okay. Dia ni lebih 15 hari istihadah. Tak. Dia kena tengok pada salah satu daripada 7 bentuk tu. Okay. Nanti kita akan pening kepala bersama-sama. Tak, insyaAllah tak pening kan. InsyaAllah kita cuba selami lah. Dan cuba faham betul-betul 7 bentuk tu nanti. Okay. Kalau malam ni, kita akan tengok contoh praktikal. Boleh tengok dalam slide ni. Contoh situasi suci yang berselang-seli dengan darah haid. Nampak tak? Okay. Okay. Kalau contoh yang kat depan ni kita letak ikut contoh dalam buku. Nombor 1 ni adalah contoh bagi contoh yang pertama. Okay. Kalau yang belakang tak nampak orang depan, boleh je nak tolong ambilkan gambar send dalam group tu kan. Okay. Misal awal, law ra'at salasata ayyam daman wa inqata'a. Okay, dia nampak wanita ni dia keluar darah selama 3 hari. Lepas tu tiba-tiba dia suci. Inqata'a kan. Darah dia berhenti. Summa ja'aha ba'da zalik fil ashir. Lepas tu tiba-tiba hari ke-10 keluar darah balik. Dah mandi masjid dah kan. Tiba-tiba hari ke-10 keluar darah balik. Allahu Akbar kan. Okay. Lepas tu fasalasatul ayyam ula wal ashir haidun bila khilaf. Okay. Maka 3 hari pertama dan hari yang ke-10 tu adalah haid tanpa khilaf. Okay. Ya kan? Hari 1 okay. Hari 1 sampai 3 ni itu adalah 3 hari keluar darah. Itu adalah haid. Hari yang ke-10 tiba-tiba keluar agak kan. Hari ke-10 keluar juga. Okay. Tapi dia keluar selama 1 hari je. Okay. Itu pun adalah haid. Okay. Tempoh 4 hingga 9. Hari ke-4 hingga 9. 6 hari tu kita suci kan. Okay. Apa hukum dia? Hukum dia kalau berdasarkan pandangan Azhar, maka itu adalah haid. Okay. Wan naqa' allazi bainahuma haidun. Okay. Tab'an lahuma 'alal Azhar. Mengikut pandangan yang Azhar. Li'annahu tawaffarat fihi syurut. Sebab cukup syarat. Kalau himpunkan semua sekali tu tak lebih daripada 15 hari dan dia melebihi daripada sehari semalam. Lebih tempoh minimum masih lagi dalam tempoh kurang daripada tempoh maksimum. Okay. Tu contoh yang pertama. Okay. Tengok pula contoh yang kedua. Okay. Contoh yang kedua. Ya. Okay. So, dia tak boleh zoom sambil laser. Apa? Okay. Contoh yang kedua. Law ra'at fi yaumi 6 sa'at. Pada hari pertama tu, okay. 6 6. Ni silap, tulis 5 pula. Patutnya 6. Okay. Hari pertama dia tengok keluar darah 6 jam. Wan qata'an. Lepas tu darah dia putus. Saya suci lah. Summa fi yaumil khamis. Tiba-tiba pada hari yang kelima keluar balik darah. Okay. Darah dia keluar selama 10 sa'at. 10 jam. Lepas tu putus. Darah dia suci balik kan. Diri dia suci balik. Fal jami'u dam istihadah. Maka keseluruhan ni istihadah. Sebab apa? Sebab tak cukup? Tak cukup 24 jam. Kalau totalkan semua sekali 6 jam campur 10 jam, 16 jam sahaja dia keluar darah. Maka tak cukup lah untuk haid minimum haid. Okay. Yang ketiga, contoh yang ketiga. Misal, law ra'at sab'ata ayyam daman. Dia ni keluar darah. Nampak darah keluar sebanyak
7 hari. Wan qata'a, dan terputus. Apa suci. Summa ja'a haddam fis sadis asyar wasabi' asyar. Okay. Suci selama 8 hari. Okay. Kemudian 8, betul lah 8. Okay. Suci selama 8 hari. Tiba-tiba hari ke-16 dengan 17 keluar balik darah. Okay. Faddamul awal haidun. Maka darah 7 hari yang keluar awal-awal tu adalah haid. Adalah darah haid. Wala yakunun naqa' haidain. Dan tempoh terputus darah tu bukanlah haid. Dia tempoh suci yang betul tempoh suci lah. Tapi tempoh suci dia hanya 8 hari je. Okay. Wasadis asyar wasabi asyar tuhurun qat'ain. Dan hari yang ke-16 dan 17 yang keluar darah tu adalah suci. Wanita tu adalah suci secara qat'i. Secara jelas lah, secara tepat. Li'anna naqa' kerana tempoh suci naqa' lam yakun baina damai haid. Sebab tempoh suci tu tak berlaku baina damai haid. Wa innama yakun baina dam haid fil 15 wa hadha laysa dimna al 15. Okey. Saya sebabkan kalau kita tengok ni tempoh darah yang keluar ni 7 hari. Kemudian 8 hari tu dah hari ke-15. Okey. Hari 16, hari 17 dia dah lebih daripada haid maksimum darah haid kan. Maka darah yang keluar ni itu adalah darah istihadah. Okey. Lagi 5 minit. Tak ada soal jawab lagi. Okay. Last untuk masalah. Contoh yang keempat adalah Lau ra'at asyrata ayyam. Dia nampak 10 hari. Kemudian dia suci. Okay. Hari 1 sampai 10 keluar darah. Okay. Lepas tu hari 11 suci. Summa ja'a haddam ba'da samaniyati ayyam. Tiba-tiba darah keluar lepas suci 8 hari. Okay. Wastamarra isnai asyara yaumain. Dan darah tu keluar selama 12 hari. Okay. Wan qata'a. Dan terhenti darah tu. Macam mana kan? Apa hukum dia? Fal asyratu ayyam al-ula haidun. 10 hari yang pertama ni adalah haid. Okay. Wa ammal isna asyara yawman fala yumkin ja'aluha haidan. Tak boleh dikira sebagai haid. Okay. Wa innama hazil mar'ah 'alaiha baqiyatut tuh. Wanita ni dia ada baki suci lagi. Kan dia suci selama 8 hari. Okay. Wanita sepatutnya suci berapa? 15 kan? Jadi 15 tolak 8? 7. Okay. Main matematik sikit Okay. 15 tolak 8. Kiranya dia ni kena suci lagi 7 hari. Okay. Lagi 7 hari. Jadi darah yang keluar pada 19 sampai 30 ni, 7 hari daripada tu adalah darah fasad ataupun darah istihadah. Sebab tu adalah baki suci dia. Okay. 5 hari selepas selesai 7 hari ni, barulah dikira haid yang baru. Okay. Jelas tak sakat ni? InsyaAllah